Sarang buaya. Jom tengok. Ada apa kan? Kandang buaya. Rehat kejap. Sampai pukul berapa? Dosina buka lagi Dosina. Okey, baik. Terima kasih lah. Hai guys, welcome to my YouTube channel. So hari ni kita nak pergi sarang buaya. Tapi sarang buaya tutup pula. Dia buka dia rehat. Lepas tu dia buka pukul 2:30. So kita pergi makan dulu. Jom. Buat hidupku lebih berarti cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Okey guys, sekarang kita ada dekat Titi. Jom. Mana tak nampak pun monyet tu? Hai guys, sekarang kita ada dekat sarang buaya di Pasir Gudang. Jom masuk. Dua dewasa, orang tahu tak payah. Kecil juga 2 tahun tu. Saya tengok kalau
Macam banyak sikit. Besar. Ya, tak adalah besar macam. Ayalah. Macam ini 4 tahun. Oh, ini 4 tahun. Jangan. Jangan. Gambar. Ini. Yang mana? Yang ni kenapa dia? Ini dia gambar. Dah. Nak dah kan? Meledak. Ini sarang buaya. Jom tengok. Ikut yang ni anak buaya kat sini. Bawah kaki banyak besar. Besarnya. Ini itu punya gigi. Dapat momen Handphone tu jangan jatuh Guys, ni makanan buaya. Ni makanan dia sangat berat. Orang berat. Tadi saya beli dengan ayah. Makanan dia berat. Aku beli ni RM5. Berat. Nak bagi makanan sini ke, Tuan? Macam mana pula? Pegang je. Baring lah. Mana pahit tu cakap? Nak bagi sana? Tengok tangan dulu. Nampak tu dia dah Nampak? cepatlah. Cari. Lagi. Okey guys, sekarang kita dah settle bagi buaya makan. Sekejap, kita akan masuk. Kat sini dia ada sediakan pipe. Sarang ni untuk baby buaya. Mana baby dia? Situ. Makanan buaya.
belum habis lagi. Kita nak pergi dengan rekream. Jom. Sekarang kita nak masuk petting zoo. Ada 21 kilo kan. Umur tu 15. Dia boleh tinggi-tinggi ni lah. Faham? Itu harga dia. Ini cantik. Wow. Harga memang saya ingat apa. Harganya kalau kat Indonesia memang kaki lain lah. Siapa cakap kuda-kuda slow? Mana slow? Dia jadi laju. Bang tengok ular bertelur kan. Ini beranak. Ini beranak. Yang sama spesies dia tu lain. Tapi kalau jenis dia memang jenis Titan lah. Ini boleh panjang sampai 15 kaki, 20 kaki. Kat Malaysia ni yang mereka tu. Yang ni. Ini daripada Ini tak asal kepala. Amerika. Malaysia tak ada. Malaysia tak ada. Titan sampai semua yang semua di luar. Kalau Thailand boleh dapat. Yang kehayat. Sama tak boleh panjang. Ada paling besar macam gini je. Ni, saya lebang apa letak kat leher. Ya kan? Nampak? Ni corn snake. Corn snake ni pun macam-macam kali juga ada. Corn snake ni tak perlukan permit. Yang ni perlukan permit kalau kakak nak bela lah. Tak. Okey tak? Letak. Kepala dia ni. Dengan sikit. Okey. Tak, dia tak gigit, dia tak gigit. Dia besar. Ni bukan ular ni. Slow je. Ya, nak. Dia boleh tukar ada dua colour. Dia bukan ni kalau sekarang ni tengah colour coklat. Nanti dia akan boleh bertukar colour hijau macam ni. Macam kuih koci kan. Kakak tengok kan dia senyum tu. Alah. Ha. Abang katak ni okey lagi. Dengan katak yang kat longkang dengan buru yang buat tu saya geli sikit. Kencing. Ini jantan. Yang besar tu sana ada. Lain-lain. Mana? Yang itu tu jantan. Bertiga ni ah. Ya, tu jantan. Itu jantan. Kan memang mata dia pakai kotak lain. Tahu dia. Saya punya ular yang tu, yang ball python tu. Nak bawa balik sembah kat rumah bini tak bagi. Jangan tapi. Warna pink pun. Nah. Ya, warna dia. Dia just slow. Tapi Tu lain dia. Terbang. Tak sama dengan yang dia tu petik. Dia baru 3,000. Kau mana-mana. Dia pula tiba-tiba kan? Dia boleh besar, dia boleh.